Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dan channel saya. Hari ini hari Rabu, 31 Disember 2025 Masehi bersamaan dengan 10 Rejab 1447 Hijriah. Malam nanti pukul 7 masuk maghrib nanti jadi berubah tarikh pada 11 Rejab lah. Okey, kita rehat dulu. Semalam menunggu berapa hari tahun baru ni. Detik hari tahun baru ni. Jadi hari ni kita relax-relax ya. Memang 2 hari relax-relax dah ni. Hari ni pagi lah kan. Tak ada apa-apa dah. Mungkin nak relax. Nak relax-relax hari ni. Apa? Seperti biasa video daily report lah. Sekarang ni pukul 5.42 minit petang. Jadi nak video daily report lah. Kalau tadi pada buat video. Dan kemarin buat video daily report tu. Buat mana video daily report tu ingat dah. Yalah di rumah tu. Buat video daily report tu. Semaya esok, semaya maghrib. Lepas semaya maghrib tu pergi semaya esok di masjid. Ada tahlil tak pergi. Tidak dijemput ke. Tak ada jemputan rasmi ke. Tak pergi dah tahlil si arwah Ismail Kadir ni. Saya kebetulan ada kuliah ke. Ada jamu makan tu kan. Ada sedikit makan. Ada sejik lah. Lepas tu sibah dah fikir biasa. Malam tu tiba-tiba ada biasa minum ada biasa. Lepas tu adik tu dah ada pukul 1. Dari pukul 1 lah. Balik pukul 1 pagi. Tidur. Tak tidur malam tadi. Tak tidur. Pas main subuh tu. Main subuh dah ada pukul 6. Lepas tu pukul 7 mandi. Barulah makan sarapan. Lepas makan sarapan tu baru tidur. Pada pukul 8 pagi. Baru tidur. Bangun pada pukul 12.40 pada tengah hari. Lepas tu semaya zuhur tadi dah ada pukul 3.30. Semaya asar dah ada pukul 5 tak ni. Lepas tu pergi atas bahagian-bahagian untuk pasar tani esok lah. Cik ubi dengan keladi dia mah untuk pais tu. Niaga pasar tani tu. Lepas tu terus mari ke sini. Lepas tu duduk relax sekejap sini ni. Pukul 5.42 ni terus buat video ni. Okay, saya sekali saja untuk sesi video dalam report kita untuk hari ini. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.